Kepada murid-murid tingkatan 2, topik ini sangat penting. Kesultanan Melayu Melaka. Tahukah anda siapa pengasas Kesultanan Melayu Melaka? Parameswara. Parameswara memilih lokasi yang strategik untuk membentuk kerajaan. Terdapat 4 sebab pemilihan Sungai Melaka sebagai lokasi yang strategik. Pertamanya, laluan perdagangan utama, iaitu mengawal laluan kapal pedagang antara timur dan barat. Keduanya, bentuk muka bumi yang strategik, iaitu kawasan seperti berbukit sukar diserang oleh musuh. Ketiganya, benteng pertahanan semula jadi, seperti pokok bakau dan api-api menjadi pelindung semula jadi. Keempatnya, terlindung daripada angin monsun, iaitu perairan lebih tenang dan selamat. Kepada murid-murid tingkatan 2, topik ini sangat penting. Kalau nak tahu lebih lanjut, ikuti kelas saya dalam Study Hut.